Kalau boleh, lagi masih hidup, dibuat wasiat lagi bagus. Okey, baik, bersama saya salah seorang warga yang berada di program Santuni Madani. Okey, boleh tuan kenalkan diri? Nama saya Anik, asal daripada Keluang. Okey, baik. Saya Sarimah binti Miswan. Saya tinggal di Kampung Tengah ni lah, dekat Keluang. Saya Zainal bin Khamis daripada Aitam. Daripada Aitam. Okey, baik. Boleh tak saya nak tahu, tuan tahu tak apa tu wasiat? Wasiat tu untuk satu orang yang dah kematian dan apa yang diwasiatkan akan dapat pada warisan. Wasiat ni macam apabila seorang tu meninggal, harta tu akan diwasiatkan pada nama-nama yang dia nak lah. Maksudnya kalau dia hidup, lagi senang diwasiatkan lagi awal. Kalau dah meninggal tu susah sikit kan. Wasiat ni macam harta yang diwasiatkan untuk bagikan pada anak-anak ke atau pada isteri ke. Tuan tahu tak kepentingan wasiat tu apa sebenarnya? Tahu lebih detail tu tak adalah, tapi basic saja dah tahu. Kalau boleh, lagi masih hidup, dibuat wasiat lagi bagus. Sebab tak ada pergaduhan antara anak-anak ke. Macam kita kalau tak ada anak lelaki, mungkin adik-beradik akan masuk ambil alih kan. Akan jadi kacau bilau lah. Tapi kalau buat lagi sebelum meninggal lagi bagus. Penting. Sebabnya tak ada nanti macam ada apa perbalahan pembagian harta. Betul tak? Jadi taklah macam adik-beradik gaduh ke kan. Maknanya kalau ada isteri, terbela lah isteri tu, nasib isteri tu. Mana suami dah meninggal ke apa kan. Itulah. Ini pentinglah wasiat ni dibuat waktu hidup kan. Okey, baik. Terima kasih poin tu. Alhamdulillah selesai sudah program kita pada hari ini yang bertempat di Dewan Mufakat Kampung Tengah. Dan semoga kita akan berjumpa di program-program yang akan mendatang. Dan kepada anda semua, Al-Miraaj Legacy sedang mengadakan promo kemerdekaan rancang wasiat dan hibah. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi kami. Bye. Assalamualaikum.